Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insentif didik negara sejahtera. Saya Aida Rehanah binti Muhammad Sa'adan dan pada hari ini kita berpeluang bersama seorang guru merangkup seorang penulis yang telah menghasilkan karya yang memberi inspirasi serta mencetuskan pelbagai idea kepada para pembaca. Bersama saya pada hari ini ialah Tuan Muhammad Haziq bin Muhammad Rizwan atau lebih mesra dipanggil sebagai Cikgu Haziq, betul? Betul. Baik, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami, Cikgu. Untuk permulaan, boleh Cikgu kongsikan sikit berkenaan diri Cikgu? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama kali terima kasih kerana sudi menerima kehadiran saya di sini. Okey, nama penuh saya Muhammad Haziq bin Muhammad Rizwan, tapi nama pena di atas buku ialah Haziq Rizwan. Merupakan seorang guru bahasa Inggeris di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Ranggam. Fun fact, saya menulis dulu baru saya jadi cikgu. Saya menulis bersama dengan Blink Book Sinar Merhad bermula tahun 2014 dan saya menjadi guru pada tahun 2015. Jadi sejak sebelum saya jadi cikgu lagi, saya dah jadi penulis. Bermula dengan penulis buku bahasa Melayu dan tahun ini alhamdulillah saya menghasilkan buku bahasa Inggeris pula sebagai guru bahasa Inggeris. Boleh tak Kuan ulas Cikgu ulas sikit transisi cikgu dari menulis bahasa Melayu ke bahasa Inggeris, sebab ialah tak mudah kan dengan grammarnya lagi, vocabnya lagi. Betul. Sebenarnya saya merupakan seorang pembaca yang tegar. Jadi sebelum saya menulis buku bahasa Inggeris, walaupun saya seorang guru bahasa Inggeris, tapi saya dah terbiasa menulis dalam bahasa Melayu sebab kebiasaan itu dah dibina sejak kecil. Jadi tiada masalah untuk saya menulis dalam bahasa Melayu. Cuma apabila saya sudah mula bergelar menjadi guru bahasa Inggeris, ramai kawan-kawan guru yang juga bertanya. Pihak pejabat pendidikan daerah pun ada yang bertanya. Cikgu Haziq guru bahasa Inggeris, tapi menulis novel bahasa Melayu, tidaklah kata salah. Tapi tak ada ke terdetik hati nak tulis novel dalam bahasa Inggeris? Soalan yang saban tahun ditanya kepada saya dan akhirnya selepas 10 tahun saya menjadi penulis, kan? Tahun lepas lah saya mula cuba, orang kata dalam bahasa Inggeris, test market. Test market lah, nak tengok ada penerimaan tak untuk penulis pembaca novel bahasa Inggeris tempatan. Jadi saya pun bermula dengan penulisan novel bahasa Inggeris tahun lepas. Saya ajukan saya punya proposal kepada penerbit dan penerbit setuju kerana portfolio saya sebagai seorang guru bahasa Inggeris. Mereka kata okey, Haziq memang okeylah orang yang tepat untuk tulis buku bahasa Inggeris sebagai seorang guru bahasa Inggeris. Jadi saya pun mula menulis buku bahasa Inggeris tahun lepas. Ada 5 tajuk sahaja tahun lepas kita keluarkan yang bertemakan dengan kucing. Tapi apabila tahun lepas tu sambutan alhamdulillah baik. Jadi ramai yang bertanya, 5 sahaja ke? 5 je tak cukup. Tak cukup 5. Jadi tahun ini kita keluarkan, kita tambahlah sikit. Dari 5 kita tambah 45 tajuk. So tahun ini menjadikan 50 buku bahasa Inggeris terbitan Blink yang ada di rak pameran kita di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur pada tahun ini. Kalau nak boleh lihat, inilah antara buku-buku yang saya bawa. Nak bawa semua 50 takut penuh. Tak jadi cukup meja tak cukup meja. Jadi saya bawa 5 yang orang kata kena dengan jiwa remaja. Kan tadi cikgu kata kena dengan jiwa remaja. Boleh tak cikgu ceritakan genre pilihan cikgu, genre utama cikgu? Okey. Bila orang kata sebut tentang genre ni, dia sangat subjektif. Soalan yang bila orang tanya saya tak boleh nak jawab. Orang kata apa genre kegemaran tuan? Apa genre yang tuan suka baca? Apa genre yang tuan suka tulis? Saya sebagai seorang pembaca, saya tak ada genre kegemaran. Saya tak ada genre kegemaran sebab saya baca semua jenis bahan bacaan. Tapi sebagai seorang penulis, genre saya lebih kepada remaja, lebih kepada chick lit. Orang kata kehendak atau kemahuan remaja, apa yang mereka mahu, apa keinginan mereka, apa cabaran yang mereka lalui. Kebanyakannya berkisarkan tentang kehidupan remaja dan remaja mendewasa, adulthood, something like that. So itu adalah key, orang kata kunci tema. Dalam masa yang sama, sebab saya seorang guru, saya selitkan juga unsur akademik.
dalam penulisan saya. Jadi remaja plus akademik plus lifestyle. Itu saya punya genre penulisan. Jadi fokus utama cikgu dekat sini adalah untuk macam mengikut keselesaian remaja lah, sebab kita kan macam ikut trend semasa. Betul. Trend banyak dan trend berubah. Jadi buku-buku yang kita hasilkan pun perlu ada orang kata bertepatan dengan cita rasa remaja yang semasa, dan juga yang kita kena pandai orang kata predict what's coming in the future. Begitu. Faham. Baiklah, apakah cabaran yang cikgu lalui semasa menjadi seorang penulis? Sebagai penulis bahasa Melayu atau sebagai penulis bahasa Inggeris? A little bit of both. Okay, alright, good. Okay. Kalau saya ambil bahasa Melayu dulu lah ya. Okay, cabaran sebagai seorang penulis, saya rasa apa yang saya akan sebut ni ramai penulis akan setuju dan angguk-angguk ya, sebab ini adalah cabaran yang biasa. Paling utama cabaran seorang penulis ialah writer's block. Writer's block ni bukan penulis saja. Saya yakin pelajar, especially yang tingkatan 5, bila menulis karangan kan, dia akan tiba-tiba, alamak, apa aku nak sambung? Tengah-tengah ni perengan ketiga, apa aku nak sambung perengan seterusnya? Sebab dia writer's block. Dan itulah yang paling menakutkan seorang penulis. Kita dah menulis dan tiba-tiba kita timbulkan dengan masalah writer's block itu. Itu kalau dalam orang kata penulisan bahasa Melayu. Okay. Untuk penulisan bahasa Inggeris, cabaran saya ialah memilih kosakata, vocabulary. Kita semua tahu pelajar di Malaysia, silibus di Malaysia menggunakan bahasa Inggeris British. Betul. Kita tak guna bahasa Inggeris Amerika. Tapi kita tidaklah menyalahkan ataupun tidak menerima langsung ejaan bahasa Inggeris Amerika. Jadi cabaran saya ialah apabila saya nak memilih perkataan yang, adakah perkataan ini terlalu tinggi? Adakah perkataan ini terlalu sukar untuk pelajar fahami? Saya tak nak juga bila pelajar baca buku saya, sikit-sikit kena Google maksud. Jadi saya nak kalau boleh it's friendly to them. In a way they don't have to find it too difficult to accept. So itulah cabaran dia. Baiklah, soalan penutup saya cikgu, apakah nasihat cikgu kepada generasi muda yang baru nak berkecimpung dalam dunia penulisan? Okey, kepada remaja ataupun kanak-kanak ataupun sesiapa sajalah yang ingin memulakan kerjaya sebagai seorang penulis, nasihat saya ialah jangan malu. Saya tak nak bagi nasihat yang baca buku, tengok, cari inspirasi. Itu biasa. Saya ingin tekankan di sini, kita jangan malu. Okey, saya pecahkan kepada dua. Jangan malu untuk bermula. Jangan malu untuk bermula, sebab kalau kita tak mula, kita takkan tahu potensi diri kita tak kat mana. Yang kedua, jangan malu untuk bertanya pendapat. Ini kebanyakan penulis ada masalah ini. Dia tulis sendiri kemudian dia simpan. Dia tak tanya pendapat orang, dia tak tanya feedback. Kan? Sepatutnya bila kita tulis, kita beri kepada kawan, kita beri kepada orang lain untuk baca, apa pendapat. Dan jangan malu untuk jangan malu, jangan takut untuk menerima kritikan. Itulah saya punya pesanan kepada penulis-penulis baru di luar sana. Jangan malu, jangan takut. Dua tu. Betul lah, bak kata patah, malu bertanya sesat di jalan. Betul. Dan kalau kita tak mulakan, macam mana kita nak tahu siapa yang kita boleh pergi? Betul. Wah, terima kasih cikgu atas perkongsian yang sangat menarik dan bermanfaat pada hari ini. Semoga segala pengalaman, cabaran dan inspirasi yang dikongsikan dapat memberi motivasi kepada para pembaca serta bakal penulis di luar sana. Kepada semua yang mengikuti podcast ini, jangan lupa untuk terus menyokong industri buku dan mengunjungi Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur bagi mendapatkan pelbagai bahan bacaan yang menarik. Saya Aida Rahana mengucapkan terima kasih kerana bersama kami. Jumpa lagi dalam episod podcast yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.